kalau siapa-siapa nak screenshot saja. Okay. Okay, lepas tu tengoklah NEV sistem apa dia kita guna dekat Mama Gangster 2. Untuk grup kita DF semua dekat Mama Gangster 2. Jadi tak payah letak item number Kim Hood 2 ni. Letak je Mama Gangster 2 Kim Hood sahaja. Okay, lepas tu hari inspection bila? Inspect by siapa? Inspected and reported by. Kamu letaklah bila inspection tu kita buat harian lab. Lepas tu inspected and reported ni kamu letak. Kamu jangan kamu pilih kamu tu Haji Tech tu. Kamu letaklah kamu punya group member dengan student ID. Okay. Tak payah letak assisted by lah. Tak payah. Okay, lepas tu dia punya table of content dia yang perlu ada adalah dia punya executive summary, intro, objektif, metodologi, apa instrumen yang kita pakai, macam mana cara kita macam mana kita measure dia, maksudnya semua tu kita kena letaklah dalam metodologi, including the calculation, macam mana nak calculate fan static pressure, fan total pressure, macam mana nak calculate velocity daripada velocity pressure, macam mana nak calculate apa benda ni, flow rate. Jadi semua tu nak kena letaklah formula, semua tu kena letaklah. And then after that your result, okay, kita buat result dia untuk phase velocity, result untuk hood, kita panggil hood static pressure, hood velocity pressure. Jadi yang tu kita ambil satu point saja sebenarnya, kita ambil, yang lain kita ambil. Jadi yang lain tu kita acah-acah letak sahajalah. Jadi bagi je dia punya data. Jadi kamu letak je sebab kita tak assess. Kita tak dapat assess static pressure dan juga velocity pressure selepas fan. Jadi kita hanya ambil sebelum fan sahajalah. Okey, lepas tu kita letak result and then discussion, recommendation, conclusion. Jadi untuk reference ni, tadi Madam beritahu lah apa yang perlu letak lah. Reference ni jangan letak pelik-pelik lah, letak je apa-apa gambar-gambar yang berkenaan sahaja. Tak payah letak lah yang macam contohnya macam calibration cert ke tak payah kot. Sebab lagi tu kalau ada, orang minta dengan Cik Isa. Kalau ada calibration cert, minta dengan Cik Isa. Kalau tak ada, Cik Isa ada tak calibration cert? Ambil gambar seorang, share dekat dalam group. Macam tu. Pokok dia buat calibration. So calibration ni, untuk instrumen biasa dia buat setiap, if not I'm not mistaken lah, biasa dia buat setiap kali dia orang nak buat annual examination lah, maksudnya annual testing. Jadi kalau dia buat annual inspection tu, dia akan terus buat, company dia akan terus buat calibration lah. Untuk all the instrument kita pakai, tak kisahlah kita pakai anemometer ke, manometer ke, dia akan buat calibration. Okay, memula glossary. Glossary ni awak letaklah segala term-term yang kita guna dalam NEV lah. Okay. Untuk kita buat film hook ni, kita letak air volume flow rate. Kamu dengar madam kan? Ke lawan suara hujan lagi tak dengar madam? Dengar kan? Dengar tak dengar? Dengar madam. Okay. Dengar madam. Air volume flow rate. Tapi yang ni memang bagi contoh ni, kalau kamu nak screenshot boleh, tapi kalau boleh, kalau yang rasa ada lagi tak cukup tambah, okay? Tapi jangan guna sebiji-biji ayat dia. Contohnya kalau air volume flow rate, ayat lain pakai ayat lain, okay? Anemometer area, inilah semua glossary dia lah, okay? Lepas glossary ni, maksud glossary ni benda yang maksud dia, contohnya dia bukan macam abbreviation, contohnya singkatan. Singkatan lain, contohnya kalau abbreviation untuk cm, centimeter, yang ni adalah glossary, something that nak tahu apa maksud transverse velocity, apa maksud total pressure, okay. Lepas pada glossary, ni adalah executive summary. Ni.
Dalam executive summary dia letak objektif dia, atau dia letak result dia, lepas tu habislah. Okey. Ni executive summary letaklah objektif, letak result. Tapi yang Madam tunjuk, yang Madam bagi contoh yang WPA tu sebenarnya dalam tu pun dah ada. Cumanya ikut kita punya sistem. Kalau kita pakai sistem Finwood, kita pakai Finwood. Kalau kita pakai jenis yang Canopy Hood ataupun Extraction Hood, kita gunalah kita punya based on kita punya LEV system kita pakai. Okay. Jadi kat sini dia letaklah before fan, after fan je tu. Okay. Smoke test, bagus ke tak bagus. Phase velocity. Awak jangan tukar pula awak buat FH1. FH1 ni fume hood dekat lab hygiene. Jadi kita buat je fume hood saja. Tak kisahlah awak letak FH ke fume hood ke tak kisah. Tapi jangan ikut bulat-bulat lah fume hood 2. Kenapa fume hood 2? You just measure fume hood saja. Fume hood gangster. 2. Tu yang faham lah. Okay. Jadi biasanya dalam WPA punya report, dia akan letakkan all the regulation daripada use yang regarding the LEV. Jadi biasanya regulation ni kamu salin je daripada daripada use regulation 2000 punya regulation. Tengok dalam website website DOS lah. Okay, bahawa use regulation tu untuk 17.1A apa dia, 17.1B apa, 17.2 apa, 81A apa, 19 apa. Jadi all the regulation ni kena letak dia punya description lah. Okay, lepas tu dia comply ke tak comply. Kalau tak comply maksudnya dia kena ada action yang diambil oleh klien tu lah. So dia kena buat corrective measure lah. Contohnya macam yang ni, case ni, dia kata design must be according to the standard by registered professional engineer. Mungkin fume hood dekat lab tu tak design by professional engineer. Jadi dia kena design by registered professional engineer. Macam tu. Lepas tu bila dia letak ni summary lagi tau. Summary lagi. Lepas tu lepas pada dia dah letak dia objektif, dia letak result, dia letak findings, dia letak recommendation, lepas tu dia letak conclusion lah. Ni adalah executive summary dulu. Okay, lepas executive summary dia masuk intro. Ceritalah sikit apakah kegunaan LEV dalam lab tu, untuk apa, untuk kita buat eksperimen, dan bila kita nak handle chemical yang vapor ataupun gases, kita akan handle dalam fume hood. Apakah purpose LEV tu. Jadi kita letaklah company apa, siapa yang test, bila, dan report ni siap bila. Awak buat je lah. Tarikh report awak hantar nanti. Okay, objektif dia to demonstrate compliant. Compliant apa dengan OSHA 1994. Sekarang yang baru lah kan. Amendment 2022. Lepas tu kita kena comply dengan use regulation 2000. Regulation apa? 14, 15, 17, 18, 19. Macam tu. Objektif dia banyak. To inspect test. Ni boleh ambil je lah kot. To inspect test, assess, to conduct test, to conduct measurement, to verify compliance, to verify adequacy, to evaluate, to document. Okay. Screenshot je senang. Jadi ambil yang Madam share dekat Madam punya paper kan, Madam share kan. Ambil yang tu, jangan ambil alat yang kita pakai. Okay, ambil alat kita pakai. Kita pakai apa? Smoke tube kita pakai, anemometer kita pakai, manometer with filter tube kita pakai juga measuring tape. Lepas tu stroboscope tak pakai, tapi kita beritahulah kita sebenarnya stroboscope tu digunakan untuk ambil bacaan fan, okay? Fan RPM. Okay, lepas tu kat sini dia letaklah metodologi dia. Dia kata apa? Dia kata yang ni yang benda ni. Metodologi dia biasanya kita merangkumi dua lah. Okay.
apa ni? Hmm, yang ni tak cerita detail Macam metodologi, biasanya madam buat macam ni. Ayat metodologi tu boleh ambil dalam madam ada share paper madam kan? Ada share kan? Madam punya paper kan? Dalam group Telegram ada kan? Kita buat dua jenis. Kita ada buat qualitative test dengan quantitative test. Jadi kualitatif kita buat pakai, kita buat visual inspection menggunakan smoke tube. Okay, smoke tube. Apa ni, kalau kita punya kuantitatif, kita ambil bacaan phase velocity, capture velocity kalau ada, kita ambil bacaan static pressure, velocity pressure dengan juga fan RPM. Jadi dua jenis lah kita ambil, kita gunakan dua cara untuk kita ambil bacaan, iaitu kita menggunakan kualitatif dan juga kuantitatif. Kita tengok mana punya paper sebenarnya, okay? Alert lah kalau mereka tahu, okay, dalam paper madam ada share paper madam. Kalau tak jumpa, minta balik dengan madam. Maksudnya kalau scroll atas tu ada je paper madam tunjuk. Paper madam buat LEV testing dekat lab cancer dengan lab hygiene. Ada dua sebenarnya. Okay, lepas tu, kalau tak ada share je report yang tak complete, tapi report tu by report yang FYP tapi by DOCS lah. Yang tu boleh ambil je alat-alat yang alat yang kita gunakan sama kan, dia boleh ambil gambar-gambar yang daripada report tu. Okay, yang ni dia cerita lah measurement dia bla bla bla. Food kita pakai apa, untuk visual kita pakai semua test. Lepas tu dia cerita lah macam mana kita nak ambil bacaan tu, kita buat grid, kita measure grid line semua kan. Jadi awak cerita based on apa yang awak dah belajar. Okay, maksudnya berapa dimension dia, berapa length, berapa width, lepas tu berapa kotak yang kita buat, kita bahagi dengan 6 inch ataupun bersamaan dengan 150 mm. Untuk dapatkan bacaan grid tu berapa, 8 kali 5, 40 kotak. Imaginary grid. Daripada 40 kotak tu lah kita bacaan velocity. Nak dapatkan bacaan satu velocity tu, kita kena averagekan dia lah. Jadi tambah-tambah semua bahagi dengan 40 kotak tu. And then kita kena kira dia punya flow rate dia, Q sama dengan VA. Okay, lepas bila kita ambil phase velocity untuk hood, kita kena ambil dating. Dating pula kita ambil satu point saja. Jadi kita ambil menggunakan pitot tube manometer. Jadi pitot tube manometer ni, bila kita ambil dalam bacaan inch water gauge, kita kena convert kepada velocity. Dengan cara formula dia macam itulah. V sama dengan velocity pressure square root pada itulah square root darab dengan 4,005. Dapatlah dalam bacaan feet per minute, FPM. Madam tak, madam straight forward macam ni sebab madam tahu kamu dah week 13, takkan kamu tak ambil lagi belajar kan LEV. Okay, lepas tu air cleaner. Air cleaner, kita cerita lah sebenarnya walaupun kita tak ada air cleaner dekat fume hood tu, tak ada, actually kita tak ada air cleaner, kita terus ducting, fan stack. Jadi tak ada air cleaner, tapi kita cerita je lah sebenarnya benda tu adalah kompartmen LEV. So kita cerita one by one kompartmen LEV lah. Okay. Okay, lepas tu lepas tu last, lepas air cleaner kita ada motor dengan fan. Lepas tu kita pakai centrifugal fan. Lepas fan kita ceritalah macam mana kita determine the fan speed, kita pakai tachometer ataupun stroboscope. Lepas tu kita daripada fan tu kita kena measure fan static pressure dengan kita kena measure, sebenarnya kita kena measure fan total pressure. FSP kena measure, FTP pun kena measure. Jadi kat sini we can measure the FSP because kita tak dapat bacaan out dia. In kita ada, out tak ada. Okay. So kita tak boleh nak kira lah.
BHP, AHP tak boleh kira lah. Okay. So kita just beritahu nanti dalam report madam tunjuk ni. Okay, lepas tu stack. Kita walaupun kita tak boleh nak pergi panjat sana untuk tengok, kita acah-acah je lah how the method you want to measure the stack, to physical observation, to check the physical check and observation, lepas tu how to calculate the diameter and the area of the depth of the stack. Lepas tu kita kira dia punya biasa sebelum stack kita ada kena ambil juga dia punya bacaan SPDP, before and after stack. Okay, macam biasalah kita pun kira lah dia punya velocity lah. Okay, masuk Pak Rizal. Okay, Pak Rizal ni nanti madam akan convertkan table ni kepada words. Awak just masukkan je dalam bentuk table. Jadi awak tak payah create table ni. Okay, madam nak tolong awak nak cepatkan buat report ni. Jadi nanti madam forward bukan convertkan the whole report ni kepada words. Madam hanya convertkan yang part result ni. Supaya awak nampak lah awak nak masukkan. Kau nak bina sendiri table ni. Kalau rajin. Sebab table dah ada kan by default yang Cik Mak bagi dalam guideline kan. Pakai yang tu ke pakai yang ni? Yang ni. Tak sama ke yang Cik Mak bagi? Cik Mak bagi tak sama. Sama je kan? Tak tahu, tak tengok. Tak boleh mana bagi yang ni je lah. Tak senang. Okey, jom kita buat. Sini yang nak buat ni. Okey. Jadi kat sini kita tengoklah kita punya cursor je. Okey. Okey, tengok betul cursor ni Kita punya full stage level kita berapa itu Rohi masuk tak Rohi? Rohi masuk tak? Dia punya tinggi berapa? Tak ukur kita punya width berapa itu? 40 apa? 42 Tinggi dia berapa itu? Siapa ingat lagi? Tinggi berapa, panjang berapa? Tapi ingat lagi berapa inch yang madam ukur tu? Kita nak masukkan value dia ni. Boleh tak tanya siapa-siapa yang ingat lagi berapa madam ukur itu? Sebab kita ukur dalam inch kan. Kita nak convert kepada feet. Contoh kalau kita ukur 42 inch. Inch tinggi dia 33 madam. Kalau yang kita ukur hari tu. 33. Betul tak madam? 33 tinggi, lebar berapa? Lebar yang saya rekod hari tu 51.2 inch. Okey, 51.2 kita genapkan 52 kan? Betul. Okey, kita kira 52 dengan 52 inch untuk lebar dengan 33 inch untuk tinggi. kalau 33 kita bagi dengan 6 berapa? Dapat 5 kotak So kita kita genapkan je. Masa tu kita biar ambil calculator je. Kita genapkan 8 dengan 5 kan? Betul madam. Kalau 8 dengan 5, macam mana kita nak genapkan 5? Kotak yang bawah tu. 32 bagi 5. 6 kotak kan? Tak, kita jap. Ya, betul madam. Kita 32 bagi 6 betul lah kan? Okey, kita buat 32 dengan 52 kan? 52 bagi 6 8. Ke 51 bagi 6. Dia kurang je 8 juga, sama je. Kita ambil ni lah, kita ambil 51 dengan 32 Jadi kalau full stage level dia awak ingat lagi tak yang kita kira yang working level berapa? Ada level kan? Kita yang buka penuh dengan yang working level berapa? Working level tu ada kira berapa? Dia kotak je berapa? Okey, jap kita kira dulu. Untuk full stage level, ambil je tadi 32 inch, kita tukar kepada feet.
Tak kisahlah pakai fit boleh. Sebab gini, sebab kita nak pakai fit tu sebab kita nak masukkan dalam calculation. Jadi 32 bagi 6. 32 each berapa fit? Semua tekan kereta kan. Kita terus masukkan data ni. Waktu mula awak salah masuk lagi. Convert terus. 32 inch to feet. Feet to inch Feet to inch. 1 feet 12 inch. Jadi kalau 32, 1, 12, 32 bagi 12 lah. 32 bagi 12. 32 bagi 12 kita dapat 2.67. 2.67 feet. Cuma catat 2.67 feet. Jadi size height dia adalah 2.67 feet. Kita punya pen ni. Tapi ingat bila feet ni sama semua orang sebab yang bezanya adalah bacaan phase velocity dengan static pressure, velocity pressure saja yang lain. Untuk semua grup. Semua grup DF, yang lain sama je. Full stage open, full stage level sama. Jadi tolong rimak 2.67 feet. 2 bila nak tulis 2.67. Mana ni pakai pen 2.67. Allah, dia tak nak pakai highlighter, dia nak pakai pen biasa. Okey, jap. 2.67 Okey. Payah pakai merah lah, senang nampak sikit. Okey. 2 tebal sangat. Okey, sini. Okey. 2.67 feet. 32. Betul ke mana convert tu? Itu salah. 1 feet 12 inch. Kalau kita kira 32 inch bagi 12, kita dapat 2.67 feet. Betul kan? Betul kan? Kalau orang nak respon ke mana seorang je buat report. Masukkan sama tau. Make sure sama masuk Okey, lepas tu phase velocity nanti ni dia punya recommended value. Memang ni by default lah. Kita ambil daripada kita punya guideline SCGH. Lepas tu okey, tested ni where it's come tested ni. Yang buat yang grid tu kan. Otak grid tu 8 kali 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi awak calculate semua ni 40 bacaan ni, 40 bacaan bagi 40 bacaan punya. Awak calculate semua yang dapat velocity tu kan. Velocity tu awak ingat sebab tu yang phase velocity tu kita tak payah nak kira square root darab dengan 4005. Sekejap Sekejap. Tadi sini tadi. Okay. Ni. Okey. Tadi 2.67. Okey. Yang ni
memang value dia. Yang ni kotak-kotak yang grid line tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ni 5. Okay. Awak ingat yang siapa-siapa yang tak masuk briefing medal, make sure dia tahu, faham clearly apa yang medal terangkan malam ni. Tanyalah kawan-kawan dia yang mana-mana yang rasa dah penat sular ataupun terkangkang tidur kat bilik tu. Faham-faham sendiri, medal akan tanya semua orang. Dia tak ada seorang boleh terlepas daripada soalan madam. Jadi kalau tak faham langsung, tak boleh jawab langsung, memang akan dapat markah 0 Okey, tengok Bila awak ambil 8 kali 5, awak akan dapat 40 bacaan velocity. Okey, bila dapat bacaan 40 bacaan velocity, awak tambahkan semua bacaan ni, jadi maksudnya dapat X lah. Bagi dengan 40. Dapatlah bacaan kat sini, tested ni. Faham tak faham ni? Faham ke tak faham? Faham ke tak faham? Yang dia tak tahu bacaan awak berapa sebab awak yang simpan. Okey ke tak okey ni? Okey. Okey, madam. Lepas tu, bila dekat hook ni pula, kita dah ambil bacaan kan? 52, Rohian, 52 inch. 52 dengan 33 kan? 32 kan? 52 ke 51? Sekejap, mana nak tengok balik. 52 bahagi dengan 6. 51, madam. 51, okey. 51 ni, tadi awak dah convert yang 32 ni kepada feet kan? Height dia, ni height. Ni dia punya ni. Ni lebar dia tadi ni panjang ni. 51 ni bagi dengan 12. 51 bagi 12. Berapa dapat? 4.25. Jadi, awak tengok sini tulis sini 4.25 darab 2.67. Dapat? Enter pula yang kira darab 2.67. 11.35. 11.35. Okey? Semua sama Jangan pula tiba-tiba face area awak berlainan Sebenarnya screenshot yang ni. Sebenarnya screenshot tau yang ni. Nak screenshot sebenarnya. Tak mau restore. Alamak, dia discard balik lah. Pada awak lah hidup je. Bila nak senang screenshot sekejap. Screenshot sekejap. Siapa tadi sempat ke tak tengok tadi? Dia nak cari button screenshot tak jumpa. Kejap Oh tu button ni jap. Mana cari button screenshot sebenarnya. Tak jumpa button screenshot. Sebab dia pakai keypad baru. Okey dah jumpa dah. 2, 2, 3, 4. Yang kelima okey. Tadi sempat ke screenshot tadi? Sempat ke tak? Saya tu lihat ni screenshot. Sempat tak? Tu tak screenshot? Awak sempat screenshot tak tadi? Tu semua tengok tenganga je. Sempat tak? 11.35. Yang ni berapa tadi Rohi? 2 point 4.25 darab dengan 2.67, madam. 31 kan? 32 kan? Bagi dengan 12. 2.67. Okey. Bila awak dapat 11.35, ni adalah face area, kita punya face area dalam unit feet square. Okay. Feet square. Lepas tu, how you get this one? Ni daripada ini darab dengan ini sebenarnya. Kawasan. Kita punya pula berlainan lah. Kita ambil ni darab dengan ini. Ni bacaan kita Jadi ambil 80 darab dengan 11.35. 80 darab 11.35. 908
sehingga 100 darab 11.35. 1135. Okey, ini kita punya flow rate yang baru recommended value dia. Berdasarkan surface area kita yang baru. Kita punya dimension lain. Okey, lepas tu yang tested pula, yang awak ambil balik yang tested ni, yang awak buat X per 40 tu, awak darab dengan yang ni. And then you can get here. Okey, lepas tu kalau contohnya, kalau yang ni berada dalam ini ataupun lebih, so kalau kurang daripada, bawah daripada 833, so dia rendah lah. Kalau dia lebih, maksudnya kita kira sistem tu masih lagi dalam good condition, so kita buat, kita tick je dekat accepted. Yang ni accepted lah, ni accepted, accept. Yang ni reject. Jadi kalau sistem kita berada pada lebih daripada range dia ni, tak ada masalah. Jangan kurang daripada 833 tu. Okey? Maksudnya kalau kita dah kira macam ni kan, contohnya awak kira, awak dapat dalam 120. So dalam range lagi. Ni range kita jangan pun ambil range ni pula. Ni range kita sebab kita punya ukuran lain. Jadi kat sini, kalau dia lebih, contohnya awak dapat 140, awak punya flow rate awak, maksudnya still lagi acceptable. Because kalau dia lebih tak apa, jangan kurang daripada minimum ni. Kalau sini kurang, contohnya dia dapat 900. So, kita kena tick dekat reject lah sebab sistem dia tidak efisien. Faham dah? Faham ke tak faham ni? Faham ke tak? Okey. Lepas tu masuk part point. Point 1, kita ada satu point je. Ducting kita size scale 8 inch 8 inch. Sama je semua orang, 8 inch. Jangan pula tiba-tiba buat 16 inch. Okey, bila macam mana dapat duct area ni? Awak kena gunakan formula pi d kuasa 2 per 4. Jadi, macam mana nak convert? Okey, cara nak convert adalah mula-mula tadi size dia dalam inch. Okey. Bila dalam inch, awak kena convert dahulu kepada feet. Bila awak kena convert pada feet, awak kena darab dengan 0. Awak kena darab dengan 0.0833. Cuba tengok ni kan ni, ambil pi d kuasa 2 per 4. Per 4 ni, awak masukkan je 8 bahagi, tengok pi 8 bahagi 8 darab ke bahagi darab. Inilah kalau malam kan, malam campur dengan pening. Okey. 8 Madam isyak dulu lagi tahu, Madam pening kepala. 8 darab 0.0833. Yang ni kuasa 2. Jangan pi kuasa 2. Kuasa kedua kan ni, awak darab dengan pi, bagi dengan pi. Awak dapat ke tak bacaan 0.349? Cuba kira. Bila nak belajar, bila nak suruh awak terus belajar mengira ni. Belajar mengira sama juga awak akan kuasa nanti exam final kan. Okey, dapat ke tak? 0.349 dapat tak? Dapat tak? Dalam bentuk feet square. Sebabnya bila kita convert dia kepada feet, di kuasa 2 ni jadi feet kuasa 2 kat sini. Dapat tak? 0.349 dapat? Dapat tak? Dapat ke tak?
Okey. Siapa yang tak reti nak kira kat tangan? Tanya terus tau. Mela nak bantu kamu ni. Calculation ni sangat penting tau. Okey. Kalau contohnya Mela tanya kamu calculation. Contohnya Mela kata okey lah. Contoh ducting size dia 6 inch. Convert ke duct area dia berapa? Dalam feet. So kalau tanya soalan tu pada awak tak nak kira. You get zero Mela tekan ni. Mela ajar kamu macam nak kira ni. Okey. Pasal isi. SP dapat berapa? SP awak dekat dating awak ambil itu kan dapat berapa-berapa isi sini negatif berapa-berapa satu bacaan je VP okey VP lah yang ni dalam each water gauge kan okey isi dulu each water gauge tapi sebenarnya actually awak ambil berapa bacaan itu 7 kan 7 kan ke 8 awak ambil itu ke 10 8 okey 8 awak tambah semua bagi 8 jadi so awak dapatlah VP dulu. Jadi TP ni adalah daripada SP tambah dengan VP. SP tambah VP. Tengok contoh macam ni. Negatif 0.86 tambah 0.52. Dapatlah negatif 0.34. TP adalah bersamaan dengan SP tambah dengan VP. Jadi jangan tinggalkan negatif punya sign tu, SP tu. Awak kena letak dalam calculation. Jadi kat sini, SP dengan VP ni dalam each water gauge dulu. Ni each water gauge Yang ni, awak setiap grup berbeza. Maksudnya grup D lain, grup E lain, grup F lain. Tapi satu grup tu, E, D, E, F tu, bacaan dia sama. Sebab korang ambil bacaan yang dati lain kan? Okey, dati lain-lain. Phase velocity saja kita kongsi satu bacaan yang sama. Dati lain. So, SPVP dengan TP lainlah untuk setiap grup. DEF tu kecil-kecil tu lain sebab kamu panjat kan. Semua orang ambil SPVP. Okey, untuk velocity dia pula, dia recommended value dia adalah 1,000 sehingga 2,000. Ni memang asal dia lah. Asal dia gini lah. Okey, tulis je dia. Tak ada perubahan lah Yang ni je tak ada berubah. Lepas tu, okey, macam mana dapatkan feet per minute ni? Velocity ni, yang ni adalah daripada awak ambil nimdal ni sebenarnya daripada sini. Daripada sini ni, awak tukar, awak ambil, awak square rootkan dia 0.52 yang ni. Square rootkan dia darab dengan 4,005. Ya Allah, nak tulis tak boleh sekejap dekat Bukit Besi tak hujan ke? Hujan, madam. Kilat ke tak? Kilat Kita sebenarnya kan nak masuk musim monsun awal sikit tau. Jadi awak berhati-hati lah bila awak dah balik kampung nanti kan nak final exam, make sure awak tak stranded lah. Make sure awak hadir untuk final nanti. Sebab yang dia tahu yang your final paper tu jauh sikit. Dia punya gap kan 31 dengan 2. Okey kat sini, cuba ambil contoh kan. Nak tahu dia punya tested dia velocity ni. Contoh ambil yang ni. 0.52. Awak square root kan dia darab dengan 4,005. Okey, ni each water gauge. Ni each water gauge. Yang ni bila dapatkan velocity dalam unit asal tak tulis ni dalam ni. Velocity ni ujung skrin tak ni. Dia tengah sikit. Velocity ni sama dengan feet per minute. Nak tahu feet per minute dalam bentuk each water gauge ni awak kena guna formula each water gauge kita kuasa 2 kan darab dengan 4,005. Dapat tak? Dapat tak 2888 ni kat sini? Daripada 0.52 ni. Dapat tak? Jadi, yang ni jangan ambil 0.52 Dia bergantung kepada bacaan your ducting dengan your ducting yang kamu ambil 0.1 itu. SPVP dengan TP dengan yang ni berbeza.
Faham tak faham? Faham ke tak? Ha? Jadi ingat, bila awak ambil bacaan ke 6 bacaan, maksudnya, kalau contohnya, kita ada 3, contohnya ada 5 grup kan? Tiba-tiba grup awak, grup B, grup, kita kan ada grup, contohnya 5 grup, 1, 2, 3, 4, 5. Ada start dah tu. 1, 2, 3, 4, 5. So, kalau contohnya, grup 2, magnetic tag, dia tak tahulah grup mana tiru grup mana. Make sure setiap grup jangan tiru data. Sebab kalau grup nombor 2 ni sama bacaan dia punya STDP, maksudnya dia meniru grup 1. Macam tu. Ataupun 1 meniru 2, tak tahu. Tapi dua-dua grup ni dia akan dapat markah kosong lah untuk bacaan STDP. Macam tu. Senang cerita lah. Sebabkan panjat, semua panjat untuk ambil SPDP dan tidak ada sebarang percanggahan di mana madam satu bacaan kita orang ambil untuk SPDP madam, tak, semua orang panjat satu, madam ingat lagi setiap grup panjat. Okey, lepas tu flow rate kat sini, bila recommended value ni yang ni, how you get this one, kamu ambil dimension ni yang ni, fit ni kamu darab dengan ni dulu. Kita tengok. 1000 darab dengan 0.349, dapatlah 349. Sebab kita punya flow rate ni, Q sama dengan velocity darab dengan area. Velocity ni, recommended dia, kat sini berapa? 1000. Darab dengan area. Area feet. Jadi, recommended value ni, velocity feet. Feet darab dengan feet per minute, darab dengan feet square, dapatlah yang nampak madam ni. Sekejap. Kecilkan sikit lah. Nak kecil tak boleh? Screen ni. Sebab dia dengan note Sekejap. Sebab laptop ni, tablet ni hang. Sebab madam banyak sangat madam screen record training. Jadi dia pernah penuh. Kalau madam annotate je dia hang. Tengok betul Q sama dengan VA. Jadi Q ni sebenarnya adalah, kalau kita panggil cubic feet per minute, ataupun madam senang tulis macam ni, feet kuasa 3 FT feet cube per minute. Feet kuasa 3 feet cube per minute. Jangan dia tulis je Sabar. Cubic feet per minute. Macam mana tulis dia? Ni. FT cos 3 per M. Sekejap. FT cos 3 per M. Mereka tulis macam ni. Sebab mereka tak faham benda ni. CFM mereka tak faham. Madam faham. Kalau kita ambil FT kuasa 2. FT kuasa Kalau kita ambil Madam senang belajar pakai unit yang Madam faham. Q sama dengan PA. Q ni adalah feet cube per minute. P ni adalah feet per minute. Darab dengan A ni, area ni, feet square. Dapatlah feet cube per minute. Jadi kat sini, awak ambil bacaan ni daripada apa? Daripada 1000 dengan 2000 darab dengan area. Jadi tested dia pula, awak ambil bacaan ni, awak darab dengan area tadi. Area kita samalah. Tak ada beza sebab kita pakai ducting inch, 8 inch. Kita tak measure ducting. Kita ambil daripada report je. Okay? So, contohnya, kalaulah dalam recommended value dia, awak dapat, ini recommended value ni sama sama pula. Untuk kita punya ducting, sebab kita memang ambil yang dia punya lah. Okay, contohnya macam ni. Contohnya adalah, bila recommended value dia 349 sehingga 658.
contoh tester kamu dapat daripada awak punya velocity pressure tadi, yang awak kira tadi, ni VP awak, kan, VP awak ni, your VP, awak tukar kepada velocity, macam ni, awak darab dengan area nanti, contohnya kat sini awak dapat dalam 700, contohnya lah kan, 700 ataupun 800. So dia melebihi daripada recommended, tak ada masalah. Contoh kalau awak dapat 200.5, rendah daripada 349, dia punya minimum bacaan dia, minimum value dia 349. Kalau dapat 200.5, so rendah daripada recommended, so kita reject. Kalau lebih tak apa, kita accept saja yang sistem tu perform efficiently. Nanti kita ceritalah kenapa. Kalau tapi tak boleh juga. Tapi tak boleh juga kalau velocity, kalau kita punya velocity tu, flow rate kita tu terlampau tinggi, sebabnya kita kena fikir pula dia punya energy efficiency. Okay, energy saver. Okay, lepas tu habis dah kita punya phase velocity, static pressure, velocity pressure. Lepas tu dengan visual inspection kita tengok je lagi cara kita punya data. Lepas tu apa lagi? Velocity pressure, phase velocity, static pressure, visual, phase velocity, static pressure, velocity pressure, fan RPM. Okay, untuk fan RPM, okay ni ayat dia. Ambil yang ni je. Kita kata brace horsepower tak boleh nak calculate sebab kita tak dapat VP before and after fan. Yang kita ambil tadi, yang kita ambil point 1 tu adalah hood static pressure, hood static pressure je kita ambil. Yang point 1 tadi kita ambil hanyalah hood static pressure sahaja. Hood static pressure. Sebab dia punya fan tu berada di luar. Dia punya ducting dia lagi satu kat atas bumbung. Jadi kita tidak dapat access kepada point untuk before dengan after fan, untuk SP dengan VP. Jadi cerita macam ni lah ayat dia. Due to an accessibility issue. Okey, maksud ni awak ambil yang ni je lah. FSP tak dapat bacaan, FTP tak dapat, so BHP tak dapat lah. Flow rate pun tak dapat. Okey, sebab apa flow rate tak dapat? Sebab kita flow rate kita kira daripada area of the area darab dengan velocity pressure untuk apa ni? Untuk before fan, after fan. Jadi kat sini kita tak dapat dia punya flow rate juga. Jadi kita tak kena kira lah. Ini ayat dia ni je ayat dia. Ayat dia ni. Okay. Okay, lepas tu settle yang ni. Buat betul kilat dia. Okay, masuk discussion. Semua dah faham kan semua ni kan? Ini clear Nanti media convert kepada part yang table ni, media convert kepada dokumen. Media tak boleh. Media tak boleh. Ataupun macam ni. Media, antara kerja media nak convert dokumen, media bagi je dalam bentuk PDF. Aku convert sendiri boleh? Media extract je page mana yang media bagi. Boleh tak macam tu? Boleh ke tak? Anak-anakku? Boleh ke tak Okay, masuk discussion. Buatlah visual inspection macam mana, field hook tu okey ke tak okey, ducting macam mana, air cleaner walaupun dia kata tak ada air cleaner, walaupun tak nampak centrifugal fan, bagi tahu je awak ngintai-ngintai tu nampak macam bila kita assume yang kalau hook tu velocity dia kuat, suction dia kuat, bermaksud nasiblah dia tak kilat dia sebenarnya kita sekarang masuk musim hujan dengan kilat, dengan thunder rain with thunder. Okay, centrifugal fan. Kita kalaulah adanya airflow dalam ducting, hook tu bagus, phase velocity bagus, so kita assume yang fan
mestilah 3 meter ataupun dipanggil 10 feet away from the adjacent roof line. Kita kira bangunan tu paling tinggi tu, kita 10 kaki daripada atap tu, kita pasanglah dia punya step supaya contaminant tu akan dispose keluar lah. Dia tak kata dispose keluar pergi pula ke lab sebelah. Kalau rendah sangat tak boleh, dia kena tinggi 10 meter sepatutnya daripada rooftop tu. Okay? Jadi kita dah pasal pihuk ni. Capture test macam mana flow pattern dia bagus ke tak bagus. Lepas tu bagi tahu je lah transport velocity tu untuk space velocity kita dapat within recommended standard ke tak. Dalam 80 ke 100 ke tak. Kalau lebih tak apa, tak salah. Dia kata exceed the recommended. No. Dia bagi tahu je kita kata dia tak bagi tahu within. Maksudnya kalau kita exceed, kita bagi tahu exceed the recommended limit. Bagi tahu dan pun sama, transport velocity pun sama, meet recommended standard, macam tu. Lepas tu beritahu je lah fan, sebenarnya macam ni, transport velocity sebenarnya dia adalah velocity bacaan velocity sebelum dan selepas kipas tu, fan tu. Jadi dipanggil transport velocity. Ataupun Meda panggil apa? Meda tak panggil transport velocity, Meda panggil velocity pressure, senang. Meda tak reti nak panggil transport velocity ataupun can be taken due to the accessibility issue. The scientific fan was located at second floor of the building and cannot access with the A-type ladder. Sepatutnya dia pakai skylift patutnya ni. Ada skylift kot. Lepas ada kita dah discussion, kita buat recommendation lah. Recommendation ni macam mana? Buatlah recommendation, space velocity, apa benda. Dia kenalah design by professional engineer, lepas tu continuous record, regulation 18. Lepas tu kalau kita punya, lagi satu lupa. Awak kena, it is recommended not use higher than maximum. Okay. Untuk yang, untuk fume hood yang cancer ni, kamu letakkan sekali bacaan yang bacaan yang full sash level dengan lagi satu bacaan working level. Working level kita berapa itu Rohi? Dia bagi 3 kotak kan? 18 kan? 18 inch kita punya maximum working level kita 18 inch kan? Betul tak? Okey, awak tambah lagi satu sini maximum working level kita 18 inch. Bawah ni tambahlah tambah kat sini. Maximum maximum working level. So 18 inch convert terus kepada feet. 18 bagi 12 dapat 1.5 feet. Ni yang ingat 1.5 ni awak kena ni jugalah. Kira balik dia punya berapa dia punya ni 1.5 feet. Awak kena darab dengan panjang balik. Panjang ni tadi 51. 51 bahagi 12 4.25. 1.5 darab 4.25. Dapat 4.25 darab 1.5 6.375. 6, yang ni yang untuk maksimum working level kita
Baca Alif lah 6.3 6.375, 6.38 6.38 feet. 6.38 feet. 6.38 feet. Sama semua orang sama tau. Jadi awak masukkan bacaan, biasalah. Tested berapa, kira lah X per 40. Yang ni dimension dia dapat 6.38. Berapa awak dapat? Tested dia daripada yang awak ambil tested ni darab dengan ni, area dia. Okay? So dapat sini. Dapat situ. Yang tu awak kena tambah lah untuk maximum working level. Okay, lepas tu, sebab kita tak boleh nak test full stage open saja sebab bila kita operate dia, kita tutup separuh. Sebab kita ikut dia punya level kita bekerja kan. So stage tu akan tutup separuh. Ikut level height kita lah. Okay, lepas tu kita buatlah improvement apa benda yang boleh buat. To not store chemical dalam hood. Lepas tu nak habis dah, tak payah nak join lah. Lepas tu kena keep apparatus tu at least 6 inches back from the face of the hood. Tak boleh letak dekat-dekat dengan hood kan, dekat stage tu. Lepas tu kalau boleh kita bagi tahulah dekat dalam recommendation tu, the workers have to use the stage at the maximum working level, taking at berapa feet, iaitu 1.5 feet macam tu. Okay, so yang ni diulang balik lah, regulation diulang balik 17.1A, 17.1B, 17.2, 18.1A dengan 19. Kalau ingat 17 ni semua inspection kita buat monthly, kita buat yearly ataupun kita panggil annually. Lepas tu 18 design, 19 record. Lepas tu conclusion. Kata habis lah. Okey, lepas tu reference, buatlah reference. Okey, attachment ni kalau tak gambar dia je, gambar pun ada. Ambil dalam report madam tu ha. Letak gambar film hook yang relax rasa Letak gambar-gambar yang awak ambil. Okey, kat sini yang ni awak lukis ni lah kotak dia kan, kita buat 8x5 kan. Yang mula kita letak 8x5. Ini awak kena tulis lah. Yang ni media bagi je dalam bentuk kotak, nanti awak convert je. Awak masukkan bacaan awak lah. Awak masukkan bacaan velocity awak dalam ni. Sama juga dengan maximum working level pun 8/3. 24 dapat bacaan kan. So kat sini, dia punya area dia adalah awak ambil tinggi darab dengan lebar. Area tadilah. Yang kita ambil tadi, berapa tadi? 51 bagi 12, 4.25 darab dengan 32 bagi 12. 4.25 darab 2.67, dapatlah sini space area dia. 4.25 darab dengan 2.67. 4.25 darab 2.67. Dapatlah sini bacaan dia. $11.35. Jadi airflow dia sebenarnya kat sini sebenarnya ni bacaan ni sebenarnya daripada sini tau. Daripada atas tadi, daripada kita kira kan, daripada kita dapat area dia, lepas tu kita dapat Q dia, daripada semua kita dah averagekan dia bagi 40. Lepas tu dapat X ni, dia punya V darab dengan A. A dia kat sini lah, okay. Dampaklah dia punya airflow dia. Airflow ni Q Q dia dengan area dia, A dia. V dia daripada sini, okay. Ni average ni. Yang awak ambil ni semua bagi 40. Jadi untuk semua test tu, one diameter kita 8 inch, 8 darab 24 inch. Jadi tengoklah excellent ke, good, fair ke, macam tu. Kalau awak kata excellent, lepas tu good lagi, sukati, tak ada masalah. Awak tengok sendiri kan, observation sendiri, bergantung pada your
visual observation macam mana awak tengok. Sama juga dengan maximum working level, sama juga letak macam ni lah. Okay. Ni sebenarnya yang ni. 8.3. Okay, lepas tu yang ni, okay, yang ni lah mereka katanya. Dah ada SP tu, VP kita, SP satu bacaan je kan. Awak ambil je bacaan front dengan side, awak ambil total semua ni, awak tambahkan front dengan side. SP tu kan dia ada front dengan side kan. Sebenarnya front dengan side ni, dia ada total semua ni. Yang 3.07 ni sebenarnya, cuba awak tambah semua ni. Dapat tak? Ni, front dengan side ni, tambah semua, bahagi dengan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Bagi 20, dapat tak ni? 3.07, dapat tak? Sebab awak ambil bacaan itu 8 kan? Awak ambil 8 bacaan kan? BP kan? Ambil 8 kan, betul? Betul ke tak? Ambil 8 kan berapa minit ingat dah awak ambil berapa? Ada orang respon ke? Dan habis ni. Penat. Ha? Berapa bacaan BP awak ambil hari tu? Berapa bacaan? Ke tak ingat dah? Ke waktu awak ambil bacaan tahu dah main-main? Berapa bacaan BP awak ambil itu? 8 ke berapa? 7 ke 8? 7 madam. Ha? 7 Berapa? madam. Berapa? Tak dengar berapa? Berapa awak ambil? 7 madam. Okey, kalau 7, dapat 7 dengan 7 je lah. 7. Minta tahu je buat betul ke tak total ni. Cuba tengok yang bacaan dia ni. Ditambah semua bagi 20 dulu. So, kita buat 2 kan, perangan side. Tak cukup lah. Itu juga kan dia. Dia tambah dulu. 1.4 ini. Kita tambah dulu yang ni. Yang ni dulu. Lepas tu, tambah total. Tambah ni pula. Total bagi dengan 20. Ataupun macam ni, tambah total. Sama je tambah-tambah bagi. Suka hatilah. Dapat tak average tu? Yang ni 1.77. Kalau bahagi dengan 10, dapat 0.177. Iaitu pula 0.1. Sebenarnya kan dia ada Excel dia tahu untuk masukkan data. Tapi madam nak ajar kamu kira pakai kalkulator. Nanti nak exam pakai kalkulator juga sama je. So belajarlah mengira 0.13. Jadi 0.17 tambah 0.3. Okey, dapatlah. 7 tambah 0.3. 0.307. Oh, dia totalkan macam tu. Dia total dulu. 1.77 tambah 0.307.
1.3 dulu. 1.3 dengan 1.77. Okey. Yang ni total ni adalah yang ini tambah dengan yang ini. Dapat lain ni. Okey. Lepas tu, average dia pula, dia bagi dengan, bagi 2 lah kot. Bagi 2. Average kan? Bukan. Okey. Average dia pula, daripada sini bagi dengan 20 dapatlah 0.15. Tapi untuk kita punya case lain. Kita tak buat sampai 10 poin. Jadi kita ambil sampai 7 poin je. Okey. 7 poin saja. Awak tambah ni belaka-belaka ni. 1, 2 sampai 14 ni. Ni kan. Contohnya, bacaan awak sendiri tau. Tuan dengan side ni. Dapat kat sini, nanti awak bagi dengan 14. Awak akan dapat bacaan dekat sini. Jadi semua grup grup D, E, F dan grup kecil-kecil D 1, 2, 3, 4, 5, E 1, 2, 3, 4, 5, F 1, 2, 3, 4, 5 ni akan dapat bacaan VP dia, VP average yang berlainan. Faham tak faham ni? Lepas tu bila dapat VP, ni kan ni, convert kepada ni pula velocity. Ambil 0.15, square root kan darab dengan 4,005. Dapat ke tak? Tu semua dah tidur dah. Bila seorang dia bercakap sini. Dapatlah 1,551 kat sini. Lepas tu dapat macam mana Q ni? Q ni dapat daripada area tadi. Area punya dating kan yang kita kira pi D kuasa 2/4 tadi. Sama je. Area dating sama Awak darab dengan yang ni. Darab dengan ni. Darab dengan ni. V dia. Ni A dia. A dia darab dengan V. V kat sini. A dia daripada pi D kuasa 2/4 yang ni. Yang ni lah. Yang ni. Yang ni. Yang ni area dia A A kita sama tau. Sebab A semua sama je. Kita pakai 8 inches. 8 inch jadi 8 inch sama dengan 0.349. Okey, faham tak faham ni? Jadi 0.349 darab dengan, contoh kita dah ambil kan, dia punya flow rate dia 0.349 feet 0.349 feet per minute. Bukanlah 0.39 feet square. Feet square darab dengan 1,551. Dapat tak yang ni? 541 ni. 0.349 darab dengan 1,551. Dapat 541 feet cube per minute. Ni. Ataupun cube feet per minute. Cubic feet per minute. Sama je CFM ke FT kuasa 3 per M ke sama saja dia punya term. Okey, lepas tu kat sini kita buat satu saja point. So letak satu je lah Satu saja point. Tak ada 2 point Kita ambil satu saja. Point satu saja
Sebab actually kita satu point tu distance satu saja. Oh, margin lab. Oh, ni margin lab. Oh, ni Castle lab. Ni Castle lab yang ni. Satu bacaan saja. Kalau biology lab dia dua. Lab hygiene dua. Yang ni lab rasa. Satu je bacaan dia. Okay, yang ni bacaan dia. Jadi so ingat tujuh reading lah. Buat sampai 7 saja dia punya velocity pressure. Ni lah. Sampai 7 sahaja. Jangan lebih Jangan melebih-lebih. Okey, lepas tu attachment lain tak payahlah. Kalau rajin awak tengok carilah dia punya tanya Cik Isa lah. Calibration punya cert kalau dekat Cik Isa tak bagi. Kalau take initiative untuk minta dengan Cik Isa, ada tak cert untuk calibration? Kalau tak ada, awak ambil je daripada report. Okey, minta dengan manager. Saya nak calibration cert boleh tak? Sebabnya sama je sebenarnya. Dia pakai alat yang sama dia pakai alat kita. Jadi untuk mamal ganser yang ni dia punya drawing ni yang ni. Yang ni Yang ni. Yang ni hygiene, lain sikit. Yang hygiene. Yang ni ganser. Drawing pun ambil drawing report je. Tu je. Okay. So, kalau rajin lagi letaklah use regulation punya regulation. Ni, use regulation 2000. Letaklah. As a dalam report. Sebabnya apa yang perlu ada report, letak je apa yang patutnya. Dan ada gambar-gambar yang sepatutnya lah. Gambar-gambar sistem lah. Hood, ducting, gambar fan, gambar stack. Letak je gambar yang real Ambil je gambar kat belakang elect nanti. Bila free lah ambil gambar kan, pergi ambil gambar kat belakang. Jadi, bila kita nak buat ni, lab test kita ikut lab yang asal, Selasa dan Rabu. Grup mana yang Selasa, grup mana yang Rabu, tengoklah. Lepas tu, report, siapkan dulu yang untuk slide dulu. Yang penting-penting konten untuk slide. Lepas tu report ni, boleh hantar minggu pertama final exam. Okay? Sebab kita dah drag kan, jadi sebenarnya bagi masa untuk kamu siapkan report. Cuma bila kamu dah masukkan data, kamu standby present untuk slide. Untuk slide itu standby untuk presentation dahulu. Full report hantar kemudian, tak apa. Lepas tu, Madam tak adil lah. Madam kata bermula, Madam satu grup kan ada lebih kurang dalam 5 atau 6 orang kan. Jadi satu grup present semua. 5-6 orang tu present semua. Bukan kita bagi dua macam 3-3. Satu grup ni, 6 orang tu setiap orang kena present. Walaupun satu slide dia kena present sebab after presentation semua group member tu mereka akan tanya soalan secara individu. Tak dapat jawab, dia auto zero. After presentation, the same group juga akan buat practical pula. Practical kita akan pergi ke film hood dan mereka akan tanya, okay, how you measure the face velocity? Okay. Jadi awak jangan macam ada seorang tu yang bertenggek tengok saja. Seorang tu yang buat kerja. Jadi orang tu ambil alat, lepas tu macam ni, okay, kalau 6 orang kan, contohnya seorang akan ukur, seorang akan ambil pegang vein, pegang anemometer, seorang akan ambil tengah cantik bacaan, seorang akan ambil bacaan ducting, tengah pegang manometer, lepas tu seorang tolong calculate, gitu. Jadi maknanya kita buat practical. Jadi cara yang kita buat itu, calculation semua ni, tu practical, tu makan practical. Selepas presentation, individu, mereka tanya soalan individual punya presentation, wajib semua orang akan baca lah slide, bukan baca slide, baca present ke media, jangan baca slide. Present the result. Lepas tu kamu akan buat practical tu, maksudnya kamu the whole group ni, maksudnya 6 orang, kamu bagi task. Maksudnya mereka tanya, okay, elaborate to me the first step, how did you measure all the 5 item, contohnya selain daripada fan RPM lah kan. Fan kita tak measure sebab kita tak boleh nak assess. Starting from visual inspection until you get the face velocity as well as you get the SP and VP for the hood static pressure and hood velocity pressure. Okay, so itu kamu akan start pergi ke hood tu, baru kamu explain madam cara explanation tu sebiji macam cara madam explain kamu. Okay, mula kamu ukur, lepas tu kamu bagi 6, lepas tu kamu ada kotak 8 kali 5, macam tu. Tu je sebenarnya teori praktikal kita.
Kalau markah individu pula, individu tu akan tanya dia after the present semua satu present, setiap orang akan ditanya soalan. Tak dapat jawab, kosong. Tu je. Ada soalan tanya dah? Any question you want to ask for the lab test? Ada ke tak? Ada? Faham semua? Aku tak faham ni. Faham Hello, faham ke tak? Dia dah habis kelas dah. Habis dah? Ada faham ke tak dah? Tak faham? Faham. Madam, Ah, Madam cakap hari tu kalau nak present tu kena pakai slide PowerPoint kan? ya. Tak boleh pakai tak lepas boleh tu- pakai report ni. Maksudnya kalau kamu present kena kita simplify dalam report untuk PowerPoint. Dan presentation ikutlah presentation tu kalau boleh 10 minutes Q&A dalam kalau kita ada 5 grup kan. So kalau 5 grup 3 jam contohnya 3 jam kita presentation 10 campur dengan Q&A 17 minit. Lepas tu praktikal lagi kalau ikutkan kita ada 3 jam 180 minit bahagi dengan 5 grup. So seorang ada masa dalam tengah setengah jam kan. Jadi so macam ada peruntukan dalam 3, 6, 3 maksudnya 30 minit lah, sebenarnya setengah jam lah. Setengah jam presentation can be like 15, practical 15, settle. Okay? So 30 minit lah satu grup. Mereput lah madam. 3 jam tu dengan 5 grup. Semua akan finish. Nak tanam pun banyak-banyak grup. Kalau awak drag, macam tadi macam contohnya kalau awak dah drag sampai 50 minit tu dah times up. Awak tak sempat nak tunjukkan madam cara nak ambil point ducting dekat hood static pressure, velocity pressure. Awak kira auto markah itulah sebab awak tak cekap, lambat. Jadi madam beritahu siap-siap. 50 minutes presentation, 50 minutes practical. Settle. Boleh? So satu group practical, presentation dengan practical 30 minutes. Faham tak orang ni? Boleh ke tak? Faham. Contoh macam ni, contohnya kalau awak dah drag, contoh patutnya bila awak jangan make sure yang presentation awak jangan tak lama, awak kena ukur masa sebabnya kalau 50 minit contohnya awak present tengok dalam 20 minit. Bila waktu dah present tak habis. Lepas tu Q&A pun dah drag. Okey, lepas tu drag lagi. Lepas tu awak pun drag pula dekat bahagian practical. Lepas tu practical pula awak drag 20 minit. Awak seorang 40 minit. Jadi contohnya memang jangan madam kata okey cepat sikit dah masa dah lebih ni. Madam akan habiskan juga kan madam tak ada question and answer daripada tanya daripada individu. Kalau tak maka tak ada markah tu. Jadi kalau markah awak dah drag lebih pada masa yang ditetapkan, dia akan ada pemotongan markah lah. Jadi so kata estimate your time wisely lah. Maksudnya presentation tu 50 minutes. Maksudnya 50 minutes tu allocate untuk dalam 2, 4, 6, 10, 1 minit. Dalam 5 minit je. Madam nak dalam 6 minit je. Kalau 6 tolak 15. 15 tolak 6. 9 minit. 9 minit untuk present slide. Lepas tu 6 minit lagi untuk tanya soalan Q&A. Q&A tu maksudnya satu soalan 1 minit untuk individu. Bila tanya contohnya sini, dia tanya apakah contohnya dia tanya what is the meaning of contohnya time meaning contoh madam akan tanya what is how to calculate total pressure macam tu. Kalau awak kata okay total pressure is is from the static pressure plus with the velocity pressure. Bereslah 1 minit. Lepas tu the next question pula nak tanya what is the meaning of how to calculate what is the formula for flow rate? Awak kata okay formula for the flow rate is Q equal to velocity times with area. Beres? Apalah format. Tu je lah sebenarnya tak tahu. Kalau awak macam contohnya macam dengan bertanya what is the unit for velocity pressure? Awak kata each water gauge. Kalau awak sebut feet per minute salah lah.
Macam tu. So, soalan ni simple je tanya. Tak ada nak awak nak elaborate sampai 20 minit. Tak payah. 1 minit satu orang akan jawab soalan tu. Jadi 9 minit roughly untuk present. 6 minit 6 minit untuk Q&A sebabkan kita roughly kita ada 6 orang satu grup kan. 50 minutes untuk presentation, 50 minutes untuk practical. Macam tu. So faham tak ni? Jangan drag sebab kita ada 5 grup. 3 jam. Kita habiskan juga. Minggu last untuk kita buat assessment. Tak boleh buat dah. After week tak boleh buat assessment dah bahaya. Dia haram. Okay, beres? Kalau sebenarnya Mary nak buat awal atau sebenarnya Mary nak buat awal macam tu, nak ambil hari Isnin ke, tapi Mary takut kamu tak siapkan lagi. Jadi so, pressure jugalah untuk siapkan. Jadi so, Mary buat je hari yang Selasa Rabu. Hari waktu kita ada, waktu kita ada buat lab. Tapi sekiranya ada critical case di mana satu grup tercicir, contohnya kan, kita akan drag sampai, kita try untuk habiskan juga Selasa Rabu. Ikut waktu lab 3 jam. Tapi kalau tak habis juga, Mary terpaksa ambil Khamis. Tapi jangan macam itulah. So, bagi Mary mudah, ambil Selasa Rabu saja. Okay. Habiskan dalam masa yang ditetapkan. So, allocate time. Maksudnya, present mana penting saja. Tu awak tengok, okay, slide ni, okay, aku present. Okay, awak try berlakon dengan geng-geng awak kan. Contohnya, okay, fine. 9 minit cukup. Okay, dah cukup, ngam. Buat skrip sikit supaya 9 minit ngam. And then 6 minit lagi, setiap orang akan ditanya soalan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, for 6 minit. 1 minit allocate untuk satu soalan. Alah, takkan mereka tanya macam, what do you mean by that? Mereka tanya, what is the unit for, what is the formula for velocity? Macam tu. So, velocity from the velocity pressure, with square root, times with 4,005. Tentu je. Mereka nak tahu cerita sebenarnya. Simple sahaja. Mereka tak tanya pula. Do you think okay, bertanya, okay. Did the phase velocity within the recommended limit? Kalau contohnya within, yes. Because the system is, the value is 1 it's within, the recommended is 1,000, 2,000, so it is within recommended limit. Macam tu. Tu je lah mereka tanya, takkan lebih-lebih lah. Ataupun macam, mereka takkan tanya benda yang, contohnya recommendation ke, tengoklah mereka akan tanya random lah sebenarnya. Setiap orang akan dapat soalan berlainan. Contoh kalau awak kata nak tanya soalan bocor kan, contohnya kan. Tanya kawan awak kata, tak boleh tanya unit je. Kau apa je yang glossary tu? Jangan. Sebab madam akan allocate, contohnya kalau ada program, 20 soalan berbeza. Okay, setiap orang akan dapat soalan berbeza. Okay, setiap group DEF sama juga. Dia akan dapat soalan yang berbeza-beza. Okay, faham tak faham ni? Faham tak faham? Faham? Okay, any question you want to ask? Tak ada dah Beres? Beres betul-betul? Present betul-betul? Ingat, data VP, velocity pressure untuk dati semua grup berbeza-beza maksudnya setiap grup tu maksud D data untuk setiap grup kecil-kecil D1, D2, D3, E1, E2, E3 berlainan. Kalau sama, detect sama, mereka akan panggil dua-dua grup tu sebab sini. Waktu lab test nanti, semua akan berkumpul setempat. Contohnya kalau kita buat lab test, buat dekat lab cancer, waiting room di lab hygiene. Jadi waiting room situ, jangan bising lah. Jangan pula kamu mendengar pula. Jadi jangan pula kamu waiting room kamu tu kamu duduk macam kalau bila mereka duduk bawah, mereka kata okay next group panggil. Jadi jauh tau. Jadi lambat bukan masa. Jadi so bila mereka nak panggil je next group, contohnya macam ni. Next group terus masuk to present. Jangan pula bila next group, awak yang group yang dah siap ni awak pergi pula ke lab sebelah bersembang. Tanya macam mana okey dah kau? Tanya soal apa macam ni? Tak payah. Tak payah bersembang. Okey, kalau mereka detail bersembang, grup awak tu mereka akan potong markah. Banyak separuh daripada markah yang mereka dapat. Mereka ke lab. Okey. Jangan bersembang grup yang tak siap lagi. Awak terus balik. Lepas tu next group pula masuk. Lepas tu yang lain tunggulah kat situ. Jangan pula bila kata group nombor 5, mestilah saya start lewat madam. Kita mesti start dekat, contohnya kalau start pukul 2, saya mesti 2, 3, 4. 4:30 saya pukul 4 baru start group saya. Tak. Pukul 2 you kena standby juga dekat waiting room. Dekat waiting room dekat lab haji sebelah. Faham tak faham ni?
Faham tak faham semua orang? Ada lagi tanya soalan tak? Tak ada kan? Ada lagi tak tanya? Lagi tak? Ada lagi tak? Buat dulu. Kalau tak faham tanya madam. Nanti madam bagi yang madam extract page ni, mana yang tu kamu just convert kepada words. Jadi table tu masukkan data-data yang ada. Okay? Okay, beres? Ada lagi tak soalan? Tak ada dah? Semua faham Semua faham ke tak ni? Saya tanya. Faham, madam. Okay, Faham, that's madam. all. Wasri ina bismillahirrahmanirrahim wal asr inna insana fi khusr allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw biha wa tawassaw bisabr subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari baca terus doa tidur Bismillahirrahmanirrahim ya wa amud. Okay. That's all for me. Good night everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and happy writing. Ingat report mari bagi first minggu yang exam tu boleh hantar. First minggu final exam, tetapi siapkan dulu untuk slide presentation dahulu. Data masukkan, buat dulu conclusion recommendation, ikut format yang format slide dulu. Full report kan boleh hantar kemudian, boleh siapkan kemudian. Okay? That's all. Assalamualaikum. Good night. Thank you, madam. Thank you, madam.